Sebenarnya kami rakyat Malaysia minat kepada perempuan tua. Saya setuju. Wow. Tetapi setuju untuk pemikiran orang tua sahaja. Tua banyak pengalaman. Tidak itu. Tidak. Okey, kita ambil contoh satu lagi. Janda. Selalunya orang minat janda ni sebabkan dia janda ada pengalaman ataupun tu XXX apa belah. Dia ada pengalaman yang tu. Tetapi sebenarnya kita bukan minat ke arah tu ataupun orang kata body janda. Tapi kita nak highlight kepada pemikiran. Yang mana pemikiran okeylah, hak mana janda muda tu, hak tolu benok tu benok juga. Tak benok, kita tak lihat dia naik kebenakannya. Tapi kalau kecek pasal janda ya. Tak, kuat sebut biasa. Ada. Banyak okay. kenya orang kata macam janda ni dipinggirkan. Sebabnya contohlah kita tengok kalau sebab penceraian ni orang akan salah ke janda tu. Okay. Tak dengar. Orang akan salah ke janda tu lah. Sebabnya orang kata ni sebab ni kawan ni tak ada pengalaman, tak ada tahu gapo kisah hidup, tak ada tahu pasal kehidupan manusia. Galak gata, lepas tu cerah, lepas tu nikah lain, lepas tu tak ada lagi ilmu, mu tak siap ubah dirimu, lepas tu mu cerah pula, nikah cerah pula. Okey, akan salah ke janda, mu kan rasa kan? Untuk yang itu berbalik kepada asal dia nak berkahwin. Okay. Kalau dia pertaruhkan ataupun berlandaskan nafsu, ya sah dia akan jadi benda yang sama, nikah cerah. Benda yang sama. Kalau berlandaskan benda comel tapi berjumpa dengan lelaki yang teruk, that's why mu nikah cerah anggaplah. Betul. Anggaplah benda tu takdim. Okey, disclaimer Aku seorang yang tidak judge janda. Ya, betul. Dan juga tidak pernah mempersalahkan orang janda ni sebab sebenarnya dia sendiri pun tak say benda gitu. Betul. Itu dah ketentuan Allah. Dah tengok kena aku dengan jalan Allah lah. Tapi untuk janda-janda umur 25 ke bawah tu calling. Yang saya suka. tapi jangan bagi package dengan 3 anak. Sorry cukup. 2K. Sorry. 2? Boleh lah. Okay, hari ni aku nak nikah. Esok aku datang nak call lah. Hidup Janda. pedih gitu. Pedih sikit. Cast up in the black backdrop. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga. Kita orang yang react, kau yang terasa.